macam tadi. Akak. Ha. Lagi. Ya. Lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak tukar bush absorber Honda City 2017. Okey, cara nak tukar dia mudah saja. First sekali kita dah belilah dia punya spare part dia. Bush absorber. Harga dia lebih kurang 70 ke 100 lah. RM70 ke 100 untuk sepasang kiri dan kanan. Kalau satu tu lebih kurang 35 hingga 50 lah untuk satu. Okey, first kali kita kena buka aksesori yang bersangkut dengan absorber. Contoh dia hose brake, lepas tu kabel sensor ABS. Lepas tu ni pun kita kena buka. Lepas tu kita kena buka kat atas dia punya skru untuk mounting absorber lah. Kita kena buka skru 17, lepas tu Allen key. Okey, kita tanggalkan ni dulu. Lepas tanggalkan ni, kita kena buka dua skru chamber ni. Dua skru chamber ni saiz 19. Tanggalkan. Lepas tu kita ambil jack, kita akan lapik kat bawah ni lah, untuk supaya dia punya hub disk ni dia tak jatuh ke bawah. Bila hub disk jatuh ke bawah, kebarangkalian untuk getah dry shaft ni ataupun dry shaft akan tertanggal. So kita kena jack bawah ni lah nanti saya akan jack. Okey, baru kita tanggalkan nut dan skru chamber ni. Bila dah tanggalkan nut dan skru chamber, baru kita keluarkan absorber ni lah. Okey, absorber saya dah tanggalkan. Saya dah tanggalkan. Dia ikat satu skru saja kat atas ni. Kita buka skru saiz nut saiz 17 dan Allen key. Kita buka skru chamber, terus kita boleh keluarkan. Tapi kita kena jack dulu lah bawah ni, bawah disk ni. Sebab kalau kita tak jack, disk tu akan jatuh ke bawah. Dia akan rosakkan mounting dry shaft, ataupun dry shaft tu akan tercabut. So kita kena jack bawah ni lah. Okey, ini saya dah tanggalkan. Dia nak tukar dia mudah saja. Dia hanya keluarkan saja. Keluarkan dan gantikan dengan yang baru. Okey, dah masukkan macam ni. Kita terus pasang balik ikut macam tadilah. Yang kemudian didahulukan, yang dahulu dikemudiankan. Pasang ikut macam tadi juga. Okey, untuk mounting ni kalau kita tengok, dia dah crack sikit lah. Kereta pun dah 11 tahun tak pernah tukar, jadi bush ni mungkin dia dah lembut lah. Dia dah pecah. Jadi bila kita bawa tu, bila kita langgar bonggol, dia akan bunyi duk. Tu tanda dia bush dia dah out lah. Bush mounting untuk absorber ni dah out. Jadi saya dah tukar baru, saya akan masukkan. Nanti dah siap, kita akan test lah, tengok okey tak okey, masih sama macam sebelum ni ataupun dah hilang bunyi duk dulu. Okey, kita dah pasang tayar, dah siap pasang. Kita dah test goyang tayar lah, try goncang. Country kali. Okey, dia tak goyang. Bermakna memang bunyi tu berpunca daripada sini lah. Kita dah tukar, dia dah tak goyang. Okey, baik. Semoga video ni menjadi manfaat.